Z90 Master ni memang power. Dia dibina dengan smart secure system dari DDPi. First, dia ada overheat protection, dia pakai super capacitor dan thermal guard. Even kalau korang jemur kereta bawah matahari terik berjam-jam pun macam ni, dashcam ni masih okey. Dia tak akan overheat. Secondly, dia ada IPS power system. Fungsi dia ni lindung bateri kereta masa parking. So tak adalah drain bateri 12 volt korang tu. Yang ketiga, dia ada D-Safe 2.0 dual storage. Setiap rakaman dalam dashcam ni disimpan 2 kali. Satu dekat eMMC built-in, satu lagi dekat micro SD card. Ada backup weh. Lagi satu feature yang best apa tau? Let's say lah kau pergi basuh kereta kan, hantar kereta dan tinggal. Tapi ada kes yang orang pergi joyride dengan kereta customer. Aku boleh masuk dekat app ni, aku on electric fence. Lepas tu aku boleh set pagar weh. Dan pagar aku ni aku boleh set berapa kilometer. Kalaulah car wash tu dia bawa kereta aku keluar daripada 2 kilometer punya pagar ni, aku akan dapat notification. So untuk kaum perempuan bagus jugalah tengok husband keluar ke mana sebenarnya. Nampak? Aku share tips.